Recording in progress. Sebab kita suruh dia buat tu dah kira dua lah. Ha, okay. Okay, so macam mana kita nak ubahkan gambar pula? Ataupun kita nak tukar gambar lain lah. Okay, ini cara nak edit gambar lah. Biasa saya bagi dia untuk edit gambar guna AI. Saya akan pakai nama dia lah Google AI Studio. Ni untuk edit. So, kenapa saya tak pakai edit dekat prompt dekat bahagian ni? Biasa sebelum nak buat poster ni, poster ni kiranya adalah part akhir. Apa tak? Part akhir. Sebelum dia pergi kepada ni lah. Ha. Okay, contoh part akhir ni adalah okay, pada akhir tu dah siap pada akhir tu dah last kali buat poster lah senang kata sebab tengok jadi saya tu buat tulisan dia kerja larinya. Okay, okay, untuk edit gambar kita akan pakai try nano banana ni. Sebut tahu susah kan. Ha. Ini login pakai email biasa je, tak apa. Sekejap Okay. So dekat sini total dah kata saya masukkan gambar yang saya dah buat tadi. Okay, total saya ambil gambar ni tadi kan. Alamak. Ni biasa. Belum. Ni adalah edit gambar. Faham tak? Ni edit gambar. Belum masuk video lagi. Saya tahu semua excited tentang cara nak buat video lah kan. Tapi saya nak tunjuk dulu tentang editing dulu sikit. Sebab saya Google X Studio ni dia ada banyak tau. Cuma yang first ni adalah kita nak edit gambar. So nano banana lah. Sebab sini pun boleh buat gambar. Cuma gambar tu tak secantik macam image effect lah. Faham tak? Sebab tu kata ada apps website yang kelebihan dia berbeza-beza. Faham tak? Dia boleh buat semua benda. Faham tak? Sama juga macam yang lain. Cuma untuk gambar lawa sikit dekat bahagian image effect. Untuk editing mungkin dekat Google X Studio guna Nano Banana ni lah. Yang ni kita boleh matchkan gambar macam-macam. Contohlah kata saya masukkan gambar ni. Saya nak tukar background. Contohlah background. Tepi. Ataupun saya kan. Uh, pod, jap. Podcast ni. Sekali dengan. Saya faham tak? Saya pun tak ada idea ya. Podcast ni sekali dengan. Apa tu siapa contohlah kata uh, Deadpool lah contohlah Deadpool, so contohlah ada nota tak, nota macam mana tu? Salin lah nota macam mana nak. Nanti video ni saya akan bagi insyaAllah lah. Kalau ramai aktif macam ni sedap sikit kan. Because sekarang ada update baru dari 3.1 tu. Betul ke? Saya pun tak pasti. Saya pun tak pasal nak ada update berapa dah. Sekejap mana gambar tak buat macam ni ada lambat kan. Dan depan kita run balik. Cuma kadang dia pening sikit ni masalahnya. Ini maksud dia pening lah. Sekejap dia buat. Sebab yang ni best sebab yang ni dia pakai kalau kita nak contoh kita ada image gambar ni kan. Ni contoh. Ha, mungkin arahan saya tak jelas lah. Sepatutnya gambar dia sebelah-sebelah. Contohlah kata contoh podcast ni depan-depan. Ubahkan gambar semula. Ha, contoh lah. Boleh tak ada masalah. Boleh. Ni satu cara nak tambah gambar. Jadi saya tunjuk cara nak. Boleh je tak ada masalah. Ha. Kita boleh tu sebab agak image effect pun boleh. Cuma sini saya tunjuk adalah contohlah kata kita dah ada gambar asal, kita nak ubahkan gambar tu balik. Faham tak? So dekat image effect ni dia akan buat gambar baru. Faham tak? Ini kita nak contohlah kita nak kata apa? Nak tunjuk dia gambar. Alamak, tak faham tu. Ni maksud dia tak faham lah. So tak faham. Kita pergi balik dekat bahagian ni. Kita download gambar ni. Okay. Ni cara macam ni lah. Contoh kalau dia tak faham lah. Saya pergi balik dekat bahagian ChatGPT. Saya masukkan gambar tadi.
Okay. Buatkan prompt supaya podcast ni depan menghadap macam tu menghadap contoh kan baby menghadap apa ni Deadpool contoh contoh lah. Ini tak kisah bahasa Inggeris sebenarnya sebab dia dah turun atas lah. Ini satu contoh supaya anda faham lah. Sebab boleh buat terus dekat image effect. Contoh lah kata ada gambar. Kita dah buat gambar tu, faham tak? Gambar tu dah siap dah. So kita nak minta tambah je. Sebenarnya yang kita kena pakai ni lah. Contoh lah Kalau tak faham juga kita kena start pada gambar asal balik lah. Itu je lah sebenarnya. Jom. Kalau tadi ada tanya contohnya nak edit gambar, nak tukar blazer kan. Dekat sini semua boleh. Nak tukar blazer boleh, nak tukar baju boleh, nak tukar kopiah dia boleh, nak buang spek boleh, nak tukar background boleh, nak tukar color boleh, nak tukar situasi boleh, semua boleh. Faham tak? Nampak ni contoh dia. Cuma dia akan ubah sikit lah sini sebab dia tak nampak ni kan. Hmm. Ni contoh lah. Nampak tak? Okay, contoh lah kata nak buat apa lagi Sekejap saya apa lagi Saya pun kan tak ada idea ke kan. Sebab biasa saya guna ni untuk editing lah, faham tak? Untuk editing saya akan pakai yang ni lah. Sebab yang ni dia gambar dia nak kata lebih sebab contoh lah kata saya pakai gambar orang kan, gambar orang yang real. Sebab gambar orang yang real tak ada dalam laptop ni saya. So gambar orang yang real, dia boleh tukar kata apa? Gambar orang tu muka dia tak bertukar, faham tak? Faham tak? Muka dia tak bertukar. Contoh lah ada tak sini yang pernah buat sebelum ni. Jap. Ni Gemini ke? Gemini ke? Yes, saya rasa ada Gemini ya. Sebab dia ada Google kan. Gemini ada Google. Jap, jap, jap. Tak ada gambar. Hmm, hmm, hmm. Kita tengok ada tak. Hmm. Ni contoh lah. Ni kabinet kan. Ni gambar orang kan. So saya remove dulu background dia. Faham tak? So pasal nak gambar orang ni. Dia punya kedudukan dia dengan gambar ni. Sama. Dia tak ubah pun muka dia. Faham tak? Dia tak ubah muka. So saya masukkan gambar lain. Saya minta dia masuk dalam ni tak. Cuma ni saya tak bagi prompt yang jelas. Faham tak? Prompt dia simple lah. Faham tak? So bila prompt yang simple. Sepatutnya saya kena letakkan gambar dia dengan sekali matchkan dia minta. So dia akan matchkan gambar tu lah. Ini anda boleh test lah. Maksudnya anda boleh test sebab benda ni free. Faham tak? So kita nak remove boleh. Nak tambah orang boleh. Nak tukar warna boleh. Semua boleh. Okay. Okay, sekarang ni faham tak yang ni? Yang ni simple lah. Yang ni kebanyakan semua dah tahu. Cuma saya ulang balik ya. Contoh. Hmm. Okay, aku rasa. Okay, contoh lah kata gambar dah siap. Ni. Okay, bila gambar dah siap, kita download lah gambar ni. Okay, so dekat dekat bahagian Google AI Studio ke, kita boleh buat satu lagi nama dia dekat sini selain daripada buat gambar ataupun editing gambar, kita boleh juga dekat bahagian sini adalah untuk buat suara. Faham tak? Buat speech lah. Kita boleh buat dua-dua. Contohlah kata, kita ambil dua speaker lah contoh. Tadi ada dua gambar, dua orang kan. Sama ada kita nak ambil single speaker boleh. Contohlah kata kita buat satu video, tapi video tu tak ada suara. Faham tak? So macam mana kita nak adakan dia suara adalah kita kena buat suara lah dulu. Baru kita akan linkkan suara tu dengan untuk buat lip sync tu dengan
Ataupun kalau di sini lah, sebab kita buat video, video gambar tour rumah contoh kata kan. Ataupun tour office, ataupun tour kita punya homestay contoh lah kata kan. Ataupun nak review rumah tu. Kita pun buat lah kamera tunjuk dulu. Tapi kita tak cakap lagi, faham tak? So kita buat suara kat sini. Ini contoh saya buat. Okey, saya buat berdasarkan gambar tadi. Okey, saya masukkan gambar tu balik. Faham tak? Create image pula. Sila, sila, sila. Saya ke sini, saya pergi more. Mana ni? Ada pindah pula. Sekejap Oh. Jangan sampai limit dah. Sudah. Sampai limit saja ni. Biasa saya akan masukkan gambar lah. Contoh, okay, buatkan uh, kata apa? Space podcast untuk dua orang ni. Contoh ada dua orang kan. Uh, Baby. Sekejap saya buat contoh tadi Ustaz kan. Ustaz Baby dengan siapa? Deadpool. Uh, Podcast tentang apa? Contohnya uh, tentang contohnya kata bulan puasa contohnya. Okey, kita hantar je dulu. Hmm. Ni contoh kan. So kita ambil yang ni, kita copy, kita pergi dekat bahagian Google Studio ni, kan ada speaker one kan. Okey, contohlah kata kita bagilah siapa tu cakap dulu Paste. Okey. So speaker tu, kita pergi pula dekat speaker tu. Contohlah kata jap. Kita pastekan dekat sini contohlah. Saya ambil dua contoh lah. Takut lama sangat nanti. Okay. So dekat sini kita boleh ni kita namakan dia speaker one ni adalah Deadpool. Okay. Speaker pertama ni kita tengok suara apa kita nak pakai. Suara lelaki lah maksudnya. Got a project in mind? Okay, kita ambil suara dia. Okay. Speaker dua adalah Ustaz Baby. Contohnya suara kita tengok suara mana sesuai ya. Ready to build. Suara perempuan kita ambil suara. What do you want to explore? What do Okay. you want? Contoh saya ambil suara dua suara ni kan. Lepas tu saya just create je. Oh tak, so dia akan siap sini lah. Okay. Dia dengar suara kan. Suara tak sini. Kan. Assalamualaikum semua. Wait, boleh ke aku bagi salam ni? Boleh, tapi jangan lupa jawab juga. Waalaikumsalam. Sebab pahala pun dapat. Dengar tak? Dengar tak suara? Kita tak dengar. Kau komen dengar ke tak? Dengar Tak. Assalamualaikum semua. Wait, boleh ke aku bagi salam ni? Boleh, tapi jangan lupa jawab juga. Waalaikumsalam. Sebab pahala pun dapat. Macam mana nak buat suara kereta? Okey, untuk suara tu, yang ni dia akan pakai Eleven Labs. Tapi saya tak pakai lah sebab dia berbayar. Tapi you all boleh pakai lah. Dia boleh AI ni. Yang ni kita boleh clonekan suara kita. Ni contoh kata you all ada, maksudnya nak buat konten untuk dekat, contohnya dekat TikTok kan, untuk sebulan terus. Boleh je pakai ni. Yang ni cuma buat apa price ya? Rasa tak mahal juga. Cuma saya tak pakai kan. Saya tak ada lah. Nak bayar. 100 kredit. Masa lebih kurang dalam sejam lebih untuk suara rasa. 100 minit lah. Sejam lebih lah. Sejam 40 minit rasa kan. Maksudnya boleh buat 100 minit suara lah. Faham tak? So yang ni
kita boleh, sekejap mana? Kenapa? Ni sama lah. Maksudnya kita boleh copy suara kita, faham tak? Sekejap. Okey. Yang ni maksudnya kita bagi ayat, dia akan duplicate suara kita. Faham tak? Dekat sini. Untuk kelebihan. Tak boleh lah. Sini. Sini ada pakai, pernah pakai tak dia boleh ni? Dia tak pernah pakai lah. Tapi dia boleh test lah. Saya ada pernah pakai sini. Tapi saya tahulah. Sebab ada yang saya punya kawan-kawan dia pakai benda ni. Faham tak? Dia pakai label dia untuk clone suara dia. Ini berbayar berapa? Dekat sini. Pricing. Ni memang bayar lah. Saya rasa ambil yang ni pun boleh. Sebenarnya kalau ni 30 kredit kalau kita nak pakai sikit lah. Dia bayar dia adalah per month. 30 kredit. Maksud $5. $5 lebih kurang dalam RM20 lah. RM20. Bawah RM30 lah ni. Faham tak? So kita boleh buat 30 minit. So kalau you nak jibat pakai ni lah. Ni murah sikit lah. Tak murah sama je saya rasa kot. Dia 11 dolar lebih kurang dalam kali 4 lebih kan. Dalam RM60, RM70 lah lebih kurang. Tapi okey lah kalau you all memang ada nak buat satu kisah ke ataupun nak buat launching produk kan ataupun nak buat launching untuk brand sendiri kan ataupun nak buat untuk video company kan. So boleh je pakai suara ni. Faham tak? Maksudnya kita keluarkan suara orang lah. Kita boleh keluarkan suara-suara. Maksudnya kita boleh pakai gambar orang tu dengan suara dia sekali. Faham tak? So suara kita boleh buat kat sini. So gambar tu kita boleh pakai, kita boleh masukkan gambar dia, ambil gambar dia, kita boleh masukkan dekat apa ni? Google AI Studio tadi. Okay, minta dia nak ubah apa-apa boleh. So tapi kita nak kekalkan muka dasar lah, boleh? Dia nak tukar suara lelaki ada pilihan perempuan. Ada. Yang tadi ada pilihan kat sini. Dekat bahagian tepi ni. Dia ada suara perempuan kat sini, faham tak? Ready to build something awesome today? Ni perempuan. Dia ada banyak je. Ready to make something amazing? Cuma yang Melayu ada tau. Tapi dia tak. Macam mana Melayu rasa? Itu saya nampak. Hmm. Itu pasal satu rasa. Ada. Tapi dia tak. Saya rasa sama je saya rasa. Sebab yang free kan. Kita boleh pakai single speaker audio boleh. Multi speaker audio boleh. Faham tak? Ni contoh saya download siap. Okay, sorry Cikgu Los. Di mana mau key in prompt suara? Dekat sini. Ni. Bila kita home, kan dekat bahagian studio kan, kita pilih generate native speech with Gemini. Sini. Faham tak? Dekat sini dia ada sama ada kita nak mati speaker audio ataupun kita nak speaker seorang je. Maksudnya kita nak seorang dia cakap. Contohnya kata kita nak buat video video POV contoh kan, video nak review tempat ataupun review kereta contoh. So kita boleh pakai single speaker audio lah, faham tak? Maksud kita tu lah gambar video kereta tu. Kita tak ada suara, so kita masukkan suara ni. Edit dekat CapCut dia. Masukkan suara je. Boleh? Okay. So saya try untuk yang ni. Okay, sekarang saya tunjuk pula cara nak buat video kan. So kita buat step by step lah. Dia sebenarnya asal dah untuk buat video lah. Saya lama-lama tunggu untuk buat video lah. Okay, video kita akan pakai Google Flow. Google Flow lah. Okay, Google Flow ni. Sekejap saya login. Saya login kat sini lah. Sekejap saya kena. Sebab sini saya punya ni dah habis kredit. Sekejap saya buka satu gap. Mana ni? Ni. So login macam biasa je. Bila kita login, faham tak? Bila kita login, dia akan bagi sebulan kita adalah 100 kredit percuma, faham tak? 100 kredit percuma. So kalau nak pakai lebih, kita kena pakai yang berbayar lah. So berbayar ni, lebih kurang, dia Gemini ke tau. So dia lebih kurang macam ChatGPT je. Saya masa tu saya bayar, saya tak bayar, saya guna. Sebab biasanya, cuba check balik yang siapa yang tak pernah lagi ni, subscribe tu, dia sebulan dia bagi free tak salah saya. Masa tu saya sempat lah. Saya tak tahu ada lagi tak sekarang. Dia bagi free lebih kurang dalam sebulan punya lah. Faham tak?
So dapat dalam 1000 kredit dah, faham tak? Okay, so kalau untuk yang berbayar, untuk yang free, macam mana kita nak pakai habis kredit? Takkan nak bayar, betul tak? Bagi saya, sebelum uh, sebelum nak buat pakai bayar, elok guna yang free dulu. So kalau habis, buat email baru, faham tak? Sebab dia sebulan, dia akan bagi 100. Kalau kita pakai bayar pun, dia akan bagi 1000 kredit dia, faham tak? So 1000 kredit dalam berapa video, sama je. So nak senang buat 10 video. 10 video pula. Buat 10 email. So anda akan dapat lebih kurang 1000 kredit ke? Faham tak? Saya buat macam tu lah. Untuk permulaan. Tapi bila anda nak buat video-video yang proper, baru kita start buat pakai yang kata apa? Yang kata apa? Yang bayar lah. Uh, Lagi dia bagi free lah. Tapi free tu saya tak saya untuk first kita log in je kan. First untuk yang subscribe saja kan. Yang bulan kedua kena bayar tak saya. Ha, saya pun tak pasal saya rasa bayar saya. First log in je betul. So siapa-siapa yang first tu boleh terus log in lah. Dapat 1000 nanti dah bulan 2 habis. Just pakai je lah. Lepas tu buang kad, cancel balik. Lepas tu pakai yang free buat 10 email. So ada 1000 kredit ke? Macam tu lah. Maksudnya untuk kita test, faham tak? Sebabnya benda ni memang mana-mana apps yang buat video pun memang berbayar. Dia memang mahal sikit lah. So cara kita nak pastikan kita tak membazir, kita buat email lain dulu. Sebab benda ni bagi saya dia tak salah sebab memang first email dia akan bagi, satu email sebulan dia akan bagi 100 kredit lah. Faham tak? So anda boleh buat lah. So kalau nak buat banyak video, buat banyak email dah. Nanti bulan depan dia akan bagi 100 balik. Macam saya ni saya dah habis sebulan dah bab dia masuk di satu email ni lah. Tu cara dia, faham tak? Ni contoh video yang saya buat. Sekejap dia. Okay, contoh video yang saya buat lah. Saya lapar. Nak makan di ikan bakar Sabah. Ni contoh tapi tak lawa sangat lah. Saya lapar. Sebabnya akaun ni masa tu saya tengah test kan. Tak adalah. Biasa. Abang-abang kat luar sana, jom beli rumah ni. Dekat dengan masjid Bong Senang saya nak ajak berjemaah. Tu masalah sikit lah AI ni. So, boleh? Okay, faham So, contoh lah, okay, macam mana kita nak buat? Okay, saya tunjuk, okay. Step pertama adalah kita kena ada gambar. Okay, dekat sini, dia ada new project. So, kenapa saya suka? Dia ada yang apps lain. Contohnya, Kling AI. Jadi, saya tunjukkan pakai Kling AI pula. Saya pakai dua ni lah. Kling AI dengan Flow ni, Google Flow ni. Ataupun kita panggil dia VO3 lah. Faham tak? So, VO3 yang sebab dia dah update kan. VO3 kan. So, dekat sini, yang kelebihan yang saya suka adalah dia boleh pakai frame to video. Faham tak? Kita boleh guna gambar yang real ataupun gambar asal kita untuk kita gerakkan dia. Faham tak? Kalau yang lain, apps lain, dia banyak adalah text to video. Faham tak? Text to video ni adalah, maksud saya text to video adalah untuk kita buat gambar baru lah. Maksudnya dia akan klikkan gambar yang baru. Faham tak? So contohnya kita nak suruh minta gambar rumah macam kita punya jual ni, kadang gambar tu gambar lain. Ataupun nak jual kereta, kita pun dia buat kereta lain. Faham tak? So kita tak nak lah. Kita nak pastikan gambar video yang dia buat tu adalah video yang sama yang kita nak. Faham tak? So sebab tu kita akan pakai frame to video. So kalau you all nak buat satu kisah, okay, satu video, dia akan tolak adalah 20 kredit. Faham tak? Satu video 20 kredit. So dia akan tolak cost dia apa ni? Untuk satu video tu 20 kredit tu untuk 8 saat saja satu video. Faham tak? So kalau kita nak buat 1 minit punya video, kita kira lah berapa video kita nak. Tapi saya tak nak malah. Sebabnya kalau kita nak hire ataupun kita nak buat video yang secantik macam ni ataupun video macam ni, kalau kita nak buat sendiri memang susah lah. Kalau kita hire mungkin kos dia berharga lebih dari mungkin 10,000 lah biasanya. Saya pernah kerja dengan satu company ni. 1 minit video rasa lebih 10,000 saya. Faham tak? So memang agak mahal lah. Sebab nak bayar talent, nak kena shoot, contohnya shoot video banyak beberapa kali kan. So memang agak mahal. So bila kita guna ni, sebab tu kebanyakan sekarang ni, orang buat video produk ataupun video-video yang
official pun dia dah pakai AI lah. Sebab sangat-sangat jimat. Mungkin kos dalam 100-200 je, faham tak? Contoh dah kata 1000-2000 lah contohnya. 2000 kredit kita nak. So mungkin kos dia dalam 200 je. Sebab tu kalau anda tahu buat benda ni, sebenarnya anda boleh buat servis untuk buat video untuk company-company pun ada. Boleh. Sebab banyak ke company-company yang minta buat video, tapi saya memang tak buat lah. Sebab saya memang fokus mengajar saja. Sebab memang tak sempat lah. Okay. So dekat sini anda boleh buat servis benda tu lah. Tapi anda kena practice lah. Okay. So contohlah saya pakai frame tu video. Okay. Macam mana nak buat prompt arahan dia? Okay. Saya pergi balik dekat satu lagi sekejap. Saya pakai ini sekejap. Sama tadi. Sekejap, sekejap. Okay. Saya pergi dekat ni. Saya pergi dekat ChatGPT balik. Sebab tu kata, mana-mana pun kita akan pergi ChatGPT lah. ChatGPT takkan lari lah. So kita pergi kat ChatGPT. Okay, kita masukkan gambar tadi. Alah, saya rasa dia dah kena ni lah saja. Tak apalah. Okay, contohnya kan. Saya minta je tu. Maksudnya kalau anda nak senang, anda kena masuk gambar sini lah. Ya, saya tengok sini boleh tak? Tak boleh. Sebab, kenapa tak boleh? Sebab dah sampai limit lah. Sebab tu kalau buat gambar dia akan sampai limit tak apa, tak apa. Saya pergi balik tadi. Kalau anda senang, anda masukkan gambar, just minta je buat prompt berdasarkan gambar tu, faham tak? Tapi ni mungkin tak ada, saya just minta beritahu lah. Okay, buatkan, macam biasalah, buatkan prompt video, dan buatkan prompt buat video lah. Buat video guna VO3 yang senang. Okay, VO3 contoh kan. So, dalam bahasa Inggeris kan, prompt ni mesti kena dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Tapi dialog kita sebab kena ada dialog kan, dialog dalam bahasa Melayu Melayu baku contoh contoh kan. So berdasarkan gambar Ustaz Baby dan Deadpool di podcast kan, contoh kan. Podcast contohlah kata kita nak apa lagi, contohlah kata uh, bincang isu politik contoh lah. Saya minta dia buat ni lah. So apa sekali adalah kita nak dapatkan yang punya prompt lah. Okay. So dia buat macam ni lah. Okay. Dah buat lah. Saya ambil dua ni lah kot sebab saya takut dia. Sebab dia 8 minit dia. 8 saat je. Bukan 8 minit. Okay. Sepatutnya kalau kita apa ni? Kalau boleh. Masa prompt tu kita minta dia ikut gambar asal. Faham tak? Tapi sebab ni gambar. Saya tak ada gambar ni. Tak apa lah. Saya tulis sini lah. Mungkin gambar dia akan berubah sikit lah. Tapi kalau kita minta gambar asal, dia akan stay dengan gambar asal lah. Faham tak? Okay, kita ambil dulu first adalah frame to video. Tak, kita ambilkan frame to video. Yang kedua adalah kita masukkan gambar dulu. Okay, gambar mana yang kita nak masuk? Kita upload dulu ini. Okay, dekat sini kita masukkan gambar podcast tadi. Yang okay. So, kelemahan dekat sini adalah saiz gambar lah. Tapi saya yang berbayar kita boleh adjust banyak saiz je. Cuma ni dua saiz je, tak silap saya. Dua saiz je portrait. So portrait ni kecil lah. Cuma kita nak suasana ni kan. Kita masukkan ni. Okey, kita tunggu gambar tu masuk dulu. Sambil tu kita akan pastekan ayat dia. Tahu tak? Contohnya kata use original foto kan contoh kan. Saya tak pasal itu betul tak kan. Tak apa, kita tambah je dulu. So ni gambar belum masuk lagi lah. Tunggu gambar dah masuk belum. Tak boleh ke sekejap.
Sekejap, sebab kadang-kadang takut dia reject lah. Ataupun lain slow. So. Kalau tu laju je. Ada soalan tak? Ni mungkin ada masalah sikit lah. Sekejap kita ambil gambar lain sekejap. Sekejap saya ambil gambar lain. Saya try. Dia macam ni lah. Dia bila masalah ni kadang-kadang error lah. Error ni normal lah. Bila dulu main ni masalah ni kita kena refresh balik biasanya. Kita pergi balik frame to video. Masukkan gambar dulu lah. Saya rasa gambar masalah ni. Tapi boleh jadi gambar budak tak boleh lah kot. Saya rasa sebelum ni boleh. Itu saya test dekat akaun lain boleh saya. Cuma saya test balik. Tu lah, saya rasa gambar budak ni. Tapi itu boleh saya test boleh. Kalau tak kita akan pakai Kling AI lah. Satu lagi. Dia dua sebenarnya. Tak boleh lah. Tak apa. Kita ambil gambar lain lah. Kita ambil gambar ni pakcik ni. Tak lah. Ni gambar macam berita lah tuan-tuan. Hmm, hmm, hmm. Itu baru okey, okey, okey. Saya pun tak terlepas pandang buat. Minggu lepas kan. Satu masalah dia bila update tu nak kejar tu satu hal pula. Sekejap saya ubahkan dia punya prompt sekejap. Prompt ni senang je kita ubah balik kan. So masa kita masuk ni uh, ubahkan uh, kepada seorang pakcik baca berita tentang politik Malaysia contoh Betul lah tu kadang dia update lah. Dulu gambar saya rasa image effect tak boleh gambar budak. Sekarang dah boleh gambar budak, faham tak? Dulu memang gambar budak image effect tak boleh. Sebab tu dia kena tengok lah. Ha, tu, gambar uh, gambar orang tu ikut gambar orang tu ikut gambar yang diberi dan okey contoh lah. Okey jap. Okey. Sebab kalau VO3 ni dia boleh siap dengan suara lah. Kalau kita pakai wayar kita boleh tukar pada VO2. VO2 punya. Faham tak? Sekejap saya update sini boleh. Okey. Okey contohlah kata saya dah masuk gambar ni boleh. Dah. Saya rasa sebab dia update ni. Okey contohlah kata saya hantar je lah. Saya harap dia tak tukar lah gambar asal dia. Sebab dia kadang-kadang bila kita tak bagi detail tu lah masalah dia. Dia akan tukar gambar asal sikit lah. Boleh tak? Yang ni boleh tak? Boleh follow tak? Cuma tu lah kalau video dia masalah satu ni lah. Dia lambat sikit. Okey contoh yang kedua. Boleh pakai nama dia adalah uh, Kling AI. Pernah pakai tak Kling AI? Dulu saya ajar pakai Kling AI. Sebelum ada Google Flow ni kita akan pakai Kling AI lah. Pernah kan? Sebab sebelum ni masih ajar pakai Kling AI. Saya tak ajar pakai yang lain. Sekejap. Saya tukar ke satu je Saya tukar ke sini jap. Uh, okay. Okay, so sekat sini kita boleh pakai nama dia adalah Kling AI lah. Kling AI. Kling AI ni kita boleh buat lip sync dia. Ni kalau login je lah. Ambil yang atas ni tak apa. Logo ni. Jangan logo salah pula. Logo salah tu tak boleh lah. Biasa siap dah video ni. Siap dah.
Okey, kita pergi sana dulu. Sementara dia ni senang nak habiskan ni, saya tutup terus. Sebab yang ni saya kena buka browser yang lain lah. Sebab yang ni pakai email lain. Okey, jap. Satu nanti video kita dah siap ni. Tengok macam mana dia keluar lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politik Malaysia terus berkembang dan berbagai cabaran dan suara rakyat kita perlu kekal mat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politik Malaysia terus berkembang dan berbagai cabaran dan suara rakyat kita perlu kekal mat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politik Malaysia terus Nampak tak sini? Cuma yang ni sebab saya silap. Dia punya prompt tu saya tak buang songkok pula. Patut tak payah pakai songkok kan. Nampak tak? Dekat tak suara dia? berkembang dan berbagai cabaran dan suara rakyat kita perlu kekal mat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politik Malaysia Berapa lama boleh jalan satu video? 8 saat. Maksimum 8 saat sini. So kalau nak buat 1 minit, kita kena buat first adalah storyboard dulu dekat ChatGPT. Faham tak? Storyboard tu maksudnya kita buat video pertama, video kedua, video ketiga. Dan lepas tu kita buatkan gambar dulu. So gambar tu first ada nak senang kita buat dulu dia punya orang kata ni apa dia punya uh, orang dulu. Okay, kita buat gambar orang dulu. Baru kita akan pergi ke mana pula? Ke Google Ads Studio untuk ubah-ubah background dia. Faham tak? Mungkin background dia tengah tengah pandang kamera. Mungkin video satu lagi tengah jalan dekat map, jalan dekat apa ni? Dekat belakang ni sambil tengah pegang mic kan. Faham tak? So nanti kita akan buat banyak angle lah, faham tak? So nanti bila kita nak buat video, yang ni dia akan cakap sini, dia akan sambung yang satu lagi lah. Faham tak? Ayat dia kita pakai ayat yang berlainan lah. Faham tak situ? So first kena buat gambar ni dulu. Faham tak? Gambar orang ni dulu, dia punya orang ni. Lepas tu baru pergi kat Google AI Studio untuk ubahkan background dia dan dia punya duduk ke diri ke semua boleh ubah ke situ. Faham tak? Sebab Google AI Studio muka dia boleh kekalkan sama. Kalau ChatGPT muka dia tak boleh ubah, dia akan berubah sikit lah. Faham tak? So country lah. Sebab tu kalau tengok video orang buat 1 minit atau video 30 saat, itu dia sama-sama video. Faham tak? Dia tak akan buat satu video lah biasanya. Faham ni lah Google AI Studio lah. Okey, jap. Satu lagi nama dia adalah Kling AI. Okay, Kling AI ni dia best sikit lah. Cuma dia mahal, dia berbayar. Dia free pun ada juga, faham tak? Free pun ada juga. Sekejap, saya tutup. Sekejap, saya log in dulu, sekejap. Saya punya ada kredit lagi ni, sekejap. Tapi bayar dia tak mahal lah. Tak mahal berbanding daripada... Saya tengok lah. Dia lagi mahal ke lagi murah sikit saja. Cuma Kling AI kan dia dah banyak dah. Dulu dia tak banyak sangat dia punya pilihan. Okay, saya punya kredit ada lagi 200 lebih lah. Yang ni, setiap kali kalau in, dia maksud dalam tempoh sebulan, dia akan bagi percuma 166 kredit. Faham tak? 166 kredit. Tapi sama je, satu video dia akan tolak 20 rasa tak? Sama. Sama je, cuma dia pemurah sikit lah. Dan kalau pakai bayar pun, ni saya cakap kan, pun bagi saya tak adalah mahal sangat, faham tak? So standard, contoh saya ambil yang $6, $7 lah. So lebih kurang sebulan dalam bawah RM50. Bawah RM50 lah. So saya dapat 660 kredit. Faham tak? So 660 kredit ni, kalau RM100 saya dah boleh dapat dah 100 lebih. Faham tak? Lebih murah, faham tak? Ini lebih murah. Berbanding Google Flow tu. Faham tak? Google tu dia mahal sikit lah. Dekat sini dia lebih murah. Ha. So kat sini 660 kredit. So kalau kita kali 2 RM100 pun dia boleh dapat dalam kali 2 lah. Faham tak? Okay. So dekat sini basic pakai yang kosong tak pakai free tak apa dulu. Dia akan bagi 166 kredit percuma setiap bulan. Sama juga kalau nak pakai free banyak, pakai lebih banyak. Cuma ni saya pakai bayar lah. Okay, dekat sini boleh buat gambar, cuma bagi saya tak baloi sebabnya dia pakai kredit berbayar. Faham tak? Better buat berbayar kita gambar, kita pakai app yang free. Cuma untuk buat video saja kita pakai ni. Okay, ni contoh-contoh video yang saya pernah buat. Ini contoh lah. Benda ni sekejap. Okay. Contoh video ha. Banyak pula dia punya ni. Okay. Contoh saya buat video ni kan.
Sebuah ladang ros dari Terengganu kini mencuri perhatian para pencinta tanaman di seluruh negara apabila menghasilkan baja organik yang Cuma yang ni dia 10 minit, 10 saat. Hmm. Berbanding kalau kita pakai ni lah, pakai Google Fluent. Ni masalah satu lah. Keringat ni satu je masalah dia lambat. Tak, kalau pakai yang berbayar pun sama ke? Saya pakai bayar pun, oh sakit hati dia. Macam tu lah. Cuma biasanya nak buat pagi-pagi lah. Dia laju sikit sebab tak ramai server tu tak berat sangat. Ha, tu je lah. Faham tak? Dia lebih murah. Tapi yang terbaru ni saya tak tahu dia cepat ke lambat. Sebab saya lama dah tak pakai dah. Tu kredit tak jalan ni. So, cuma yang ni, okay, yang ini biasanya, okay, yang ni biasanya kita akan pakai dekat sini. Contohlah kata, okay, kita play video. Okay, ini contoh kata image tu video ni. Okay, saya masukkan gambar. Yang podcast ni pun tak budak. Saya tak tahu dia ada update ke tak. Rasa ada update ke baru ni. Cuma tak tahu dia update apa. Okay, contoh ni gambar boleh masuk. Okay, saya pakai balik prompt yang tadi. Ya, gambar budak tadi yang ni. Okay, contohlah kata. Cuma yang ni, ingat yang ini suara dia tak boleh buat. Suara dia kena lip sync lah. Sekejap, better saya pakai suara tadi ya. Boleh juga. Cuma ayat tadi. Sekejap, kita test dulu lah, tengok Okay, dekat sini contohlah kata saya masukkan sini. Tak. So, sini dah ada. Saya ambil lah 10 saat. 10 saat sini. Okay, elakkan pakai. Alamak, dia saya kena tukar Jangan pakai yang ni tau. Kalau bayar jangan pakai ni. Saya ambil yang ni kot. Sebab kalau pakai VIP punya ni, mahal gila dia punya. Okay. Dia mahal juga 10 saat, 40 kredit tolak. Tapi saya okey lah. Saya tak ada masalah pun. Faham tak? So contoh kita pakai ni, kita create sini. Pilih satu output tau. Jangan ambil professional. Dia memang mahal. Kualiti cantik sikit lah. Faham tak? Tapi bagi saya okey je ni. Cuma ni saya rasa akan jadi tak baloi ni. Sekejap saya tukarkan dia punya. Kan tadi kan kita dah buat Deadpool punya ni kan, podcast kan. So kita minta dia buat prompt berdasarkan ni lah. Sekejap. Tak ada sini dah pula. Okay, tak apa. Saya pergi dekat bahagian prompt tadi lah. Sebab tadi suara saya ubah lain. Tapi tak apa, tak apa. Sekejap. Boleh ikut. Okay, sekejap. Saya masuk je, saya buat dulu create tu. Sebab nak tengok dia lama tak buat. Saya takut lama lah. Nampak? 10 minit. Lama lah. Tak apa, kita biar dulu. So yang ni, dia akan buat tapi tanpa suara dulu. Faham tak? Dia tanpa suara. Contohnya ni kan. Saya akan buat dulu first adalah dia tanpa suara. So video ni kita akan buat tanpa suara. Cuma sebab tu dia cost dia mahal sikit lah bagi saya. VO3 lebih murah lah, silap-silap. VO3 dia sekali dengan suara. Cuma kelebihan ni, kita boleh masukkan suara yang kita nak lah. Tak, yang ni Pak. Yang ni tak ada suara. So dekat sini, lepas tu lepas dah masuk tu saya akan pergi pada lip sync pula. Saya boleh gerakkan mulut dia ikut suara yang saya nak. Faham tak? So dekat sini satu kan. Ni satu ni kan. Kita tengok lah. Okay, ni kita uploadkan suara kita sini. Kita boleh masuk teks atau kita upload kita punya suara lah. Tapi suara tu mesti kena MP3 lah. Faham tak? Tak ada video lah contoh So tapi 10 saat lah. Faham tak? Ikut berapa banyak video yang durasi ni berapa lama kita buat. Faham tak? Ha. Kalau terlebih dia kata potong sendiri. Faham tak? Tu masalah lah sikit. Lepas tu kena edit banyak kali. Assalamualaikum semua. Wait, boleh ke aku bagi salam ni? Boleh, tapi jangan lupa jawab juga. Waalaikumsalam. Contoh lah. Sebab pahala pun dapat. So kita boleh masukkan bising kat suara situ lah. Ni dia check sikit lah. Sebab tu dia banyak kerja sikit. Okay, boleh. Ada video siap dulu tadi.
Cancel. Confirm. Hmm. Okay, dah settle lah. Tak apa, kita biar abang. Dia jadi lama faham tak? Sebab tu dah yang saya tak dah lama tak buka lah. So saya pernah buat satu video mana? Uh, Blur sudah. Tak apa tak apa. Yang ni abaikan dulu lah. Pakai BO3 senang. Cuma yang ni sekurangnya nanti boleh godek lah faham tak? Dia untuk nanti boleh tengok video balik lah untuk cleaning AI ni. Sebab cleaning AI ni memang susah sikit. Sebab dia banyak step lah. Tapi tak ada banyak step. Masuk video. Sebab apa ni? Untuk cleaning AI ni dia tak ada suara faham tak? Dia suara ni dia ada tapi suara dia tak sama. Faham tak? So kita kena masukkan lip sync dia. Untuk gerakkan mulut dia ikut suara yang kita nak. Contoh ni kan kita masuk kan. Ni contoh lah kata. Mic check, nama saya Raikal. Cukup paling handsome tiap tahun janji tak nakal. Selamat Hari Raya. Faham tak? Dia boleh lip sync suara tu ikut lagu yang lagu yang kita masukkan dia kat dia. Faham tak? Ha. Topik lagi berat. Dia tak berat. Dia nak kata saya rasa ads lagi berat. Cuma yang ni dia susah sebab dia banyak step sikit lah. Faham tak? Dia tak boleh nak berbuat tu siap. Faham tak? Kecuali kalau kita pakai uh, apa ni? Google Flow tadi. View tu dia siap terus. Buat yang cakap English 3 minit untuk sponsor ads pun pakai Clear. Boleh. Boleh juga tak salah. Satu kita kena kreatif lah. Sebab benda ni dia melibatkan kreatif masing-masing lah. Cuma saya share apps yang nak pakai lah. Faham tak? So ada kena cuba fikir macam mana nak susun dia. Cuma mungkin kalau tak faham nanti boleh WhatsApp dia. Tak ada masalah. Ha, boleh. Sebab benda ni kena buat lah. Sama juga macam ads kan. Kalau tak buat pun dia takkan faham ke walaupun tengok video. Sebab tu kat sini mungkin ramai orang tahu buat nama-nama apps ni faham tak? Tapi kebanyakan sebabkan tak kreatif tu masalah. Tapi sebab kita dah ada ChatGPT. So dia mudahkan kita lah. Okay. Okay, sementara nak tunggu ni tak tahu bila siap dia saya lama ni saya. 20 minit pula. So ni tak payah kita abaikan dah. Ni mau sampai esok ke siap ni rasa. Okay, faham kan? So buat video dekat Google Flow je senang. Jangan pening. Cuma kalau nak pakai juga dekat sini lah. Kena ingat lah. Ha. Sebab ni saya pakai berbayar tau, bukan yang free. Okay, so dah settle buat video. Video ni boleh pakai lah. Cuma nanti saya cari apps lain lah. Saya rasa boleh ada yang apps lain rasa yang boleh masuk budaknya. Ha. Okay, so dah settle pergi dekat. Okay, sekarang kita nak pergi buat lagu pula. Lagu ni. Lagu ni best sikit lah. Buka Suno lah. Dulu kita pakai Diffusion. Tapi Diffusion ni sekarang ni. Untuk yang baru masuk, dia tak boleh pergi tau. Saya tak tahu kenapa jahat tu. Sebab Diffusion tu untuk yang baru nak daftar, dia kena dapatkan token orang 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 apa ni? Orang yang dah daftar, faham tak? Yang dah daftar pula dia hanya ada 2 token dia, 2 ke 3 token dia, faham tak? Sebenarnya saya dah invite 2 3 orang dah habis langsung dah. Saya pun tak tahu macam mana nak dapatkan token tu lagi lah. Mungkin kalau dia tahu boleh share nanti lah. Tapi saya tak pakai lah. Tapi sebab lagu ni sekarang ni paling best adalah Suno lah. Saya rasa top nombor 1 Suno lah. Selepas saya pakai yang bayar. Tapi tengok kalau pakai free pun okey, faham tak? Cuma cara kita nak buat lagu tu, faham tak? So dekat sini bila kita first login, setiap hari dia akan bagi 50 kredit percuma. Setiap hari. Faham tak? Setiap hari. So kalau nak buat lagu tukar, setiap hari kita akan masukkan kita akan dapat 50 kredit lah. So satu lagu dia akan tolak 10 kredit. So bermaksud sehari kita boleh buat 5 lagu. Okey lah 5 lagu kan nak banyak-banyak buat apa kan. 5 lagu lah. So kalau nak banyak lagu nak free kena buat ni lah banyak email lah macam tu lah. Tapi kalau nak bayar pun dia tak mahal. Saya tunjuk free dengan bayar tau supaya anda boleh decide lah. Ada benda yang kita pakai bayar, ada benda kita pakai free, faham tak? Contoh yang ni lah. Saya ambil itu yang ni saja. Ni color plan lah. Bayarkan lah $10 bawah daripada dalam bawah daripada RM50 lah. Bawah daripada RM50 saya dah boleh buat 500 lagu. Hmm. Kalau saya nak buat kalau siapa nak upah buat lagu boleh. Satu lagu RM50. Saya tolak. So dah cover balik modal lah. Faham tak? So kalau anda nak buat bisnes boleh juga buat untuk lagu company yang banyak lah. Sebab company sekarang ni banyak yang cari untuk buat lagu dah, faham tak? Lagi sekali lagi macam kedai kan. So kedai sebenarnya bila dia jalan dia apa ni? Orang kata apa, buka lagu-lagu yang ada copyright
dia kena bayar royalty sebenarnya. Faham tak? Tapi banyak dah kedai-kedai sekarang dia banyak kata apa buka lagu-lagu AI lah. Faham tak? So dia tak ada royalty lah. So kalau saya pakai yang berbayar ni, $10 ni bermaksud saya ada apa ni? Dia punya copyright lah sini. Jadi aku dia kena cipta betul. Jadi saya cara nak berdiri tak. Okay? So ni faham yang free dengan bayar lah. Dia tak ada masalah apa sebenarnya. Cuma yang free, saya cakap lah, bila dapat dia dengar yang lagu yang berbayar, memang akan pakai yang bayar je. Dia memang beza banyak lah. Tapi yang free pun sangat sedap, faham tak? Bukan yang free tak sedap, faham tak? Contoh saya tanya library Saya contoh ada tak ya? Ini semua yang dah start berbayar lah ni. Yang free, dah loading. Kat sini jap. Okay, yang free contoh Ni yang free ni dia tak ada V5 ni lah. Ni pandai tau dia orang tau. Dia bagi dia kalau you all buat sekarang, dia akan bagi dua ni adalah test untuk dengar je. Faham tak contoh saya buat Kini yang free, lagu free. Pernah aku berdiri di simpang sepi antara dunia yang gemerlap dan hati yang gelap. Langit tinggi tapi aku tunduk mencari arah di dalam diri yang retak. Aku pernah mengejar bayang sendiri. Ni yang free tau. Dengan yang bayar lah beza. Beza tak? Muzik first pun dah beza betul tak? Pernah aku berdiri di simpang sepi Beza ke tak? Cuba dengar. antara Komen beza ke tak? Ke sama dunia je? yang gemerlap dan hati yang gelap. Langit tinggi tapi Beza aku kan? tunduk mencari arah di dalam diri yang retak. Yeah. Aku pernah mengejar bayang sendiri, menagih sinar dari lampu dunia. Betul, bila saya dengar yang berbayar, saya rasa macam okay, untuk berbayar yang berbayar adalah first adalah ChatGPT. Tapi ChatGPT kalau you tak pakai buat poster tak payah bayar, faham tak? So, yang kedua berbaloi bayar adalah Suno. Saya tak tahu kenapa saya rasa berbaloi bayar. Sebab bila saya dengar lagu yang free, dengan lagu yang berbayar, saya rasa macam lagu berbayar ni lebih berbaloi lah. Faham tak? Sebab kita bayar pun bawah daripada RM50, tapi dah boleh buat lagu 500 lagu. Faham tak? 500 lagu tu bermaksud setahun tu satu hari satu lagu boleh buat. Ataupun kalau you nak beli modal, cari siapa-siapa kawan yang buat bisnes, nak tak lagu kata, bayar, bagi dia RM50 kan. Minta dia RM50, dah boleh buat lagu company dia dah. So cover kita punya cost. Faham tak? So kadang tak boleh keluar cost pun sebenarnya, faham tak? Tapi satu cara nak buat dia. So cara buat dia senang sebenarnya. Macam mana nak buat lagu tu sedap. Dia free pun sedap ke, faham tak? Kalau kita pandai buat lah. Okay, yang pertama nak buat lagu dah balik-balik kepada ChatGPT. Okay, contohlah kata saya nak buat kan. Okay, first. Contohlah kata, okay, buatkan, sama juga macam ni, buatkan lirik lagu tentang apa contohnya kata. Tentang, contohlah kata, ekonomi Malaysia, contoh ekonomi Malaysia. Ha. So, masukkan, kita nak apa lagi? Contohlah kita nak masukkan tentang apa lah. Masukkan, contohlah kata, contoh guna bahasa kedai mamak, contoh Okay, kalau kita tak tahu, tak ada idea, jangan risau. Enter dia dulu. Untuk kita dapatkan idea dulu, faham tak? Ha. Okay. Nak tak tips saya buat lagu sedap? First adalah cuba bagi contoh lagu apa yang you rasa sesuai dengan lagu lagu macam ni lah. Maksudnya contoh lagu apa? Kita nak lagu apa contoh? Contoh saya nak kan ikut macam
Bukan ringgit tau. Kita ambil lagu terus. Faham tak? Hoi ya hoi. Faham tak? Kalau you tahu nama pun boleh mention terus lah. Ataupun ada idea tak lagu siapa yang nak ikut? Cuba bagi idea sikit. Maksudnya nama lagu lah. Ada. Betul lah saya ambil Hoi ya hoi. Center je. Hmm. Okay, contoh lah okay. Okay dah. Okay, so contoh lah kata. So kat sini you kena check tau. Contoh kata ada yang tak sedar. Tu nak fokus lagi contohnya. Uh, Masukkan ayat. Orang kata apa? Macam orang lama-lama sikit. Orang lama-lama. Contoh tak apa type je sini. Faham tak? Sebab tu kita ada tim yang tolong betulkan ayat kita. Sendirian apa contoh saya tengok lah. Contoh kan. Okay. Tambah sindiran dan uh, contoh yang sindiran. Tapi guna ayat sekarang. Mudah faham. Contohlah. Faham tak? So kita betulkan lah. Maksudnya ada benda kita nak betulkan. Ayat. Sebelum kita nak masuk pada kita kena pastikan lirik tu kita dah faham. Faham tak? Ha. Okay, contohlah kata siap lah. Contohlah saya tak ada detail sangat. Sini kalau you boleh detailkan lah. Dia panjang sangat ni. Kita tak apa. Panjang lagi. Okay, kita copy dulu lirik ni. Copy je lirik terus. Sampai intro lah. Faham tak? So copy. Pergi balik dekat Suno. Wait. Okay, yang bahagian ni pilih custom. Ini saya ambil yang paling atas lah. Sebab saya ni bayar. Tapi tak ada beza sangat pun. Beza bunyi lah sikit kan. Sedap sikit tu je lah. Okay, yang paling menentukan sedap kata adalah dekat bahagian style muzik ni. So contohnya, okay contohnya. Buatkan prompt dalam English style muzik. Lagu. Sama lah. Hui ya hui kan. Hui ya hui. Contoh kita nak apa? Contohnya, okay. 200 huruf saja. Dia kena 200 huruf saja. Lebih tak boleh. Huruf sahaja. Okay, kita enter sini. Okay, kita tengok. Okay, contoh dah siap kan? Kita copy je dia punya ni. Kalau you ada lagu-lagu yang you nak pakai, rasa bunyi tu best, boleh je masuk situ. Masukkan dekat bahagian style. Step pertama, pilih custom. Bahagian create kan, custom. Masukkan dekat bahagian lirik. Masukkan dekat bahagian style. Faham tak? So, masukkan tajuk lagu tu. Tajuk lagu tu apa? Copy je balik. Oh ya, tertarik. Entam sajalah. Okay, tajuk lagu ni masuk sini je. Song title so kalau lebih baik ni kita boleh pilih lah. Nak pilih lelaki perempuan kan. Ni saya biar je lah. So kita klik je. Dia buat lagu ni kejap lah. Lepas siap dah. Harga naik, janji manis, oi. Hoya hoi, hoya hoi. Cakap cantik, rakyat nangis, oi. Orang tua dulu pesan jangan boros nanti susah. Sekarang bukan boros, bro. Semua benda dah mahal dah. Minyak naik, sayur naik, ayam pun dah berlagak. Kita makan magi pun kira mewah, tak pelik dah. Hoya hoi, rezeki ciput pun nikmat, oi. Hoya hoi, asal kenyang terus semangat, oi. Hoya hoi, hoya hoi. Kat TV cakap ekonomi kukuh. Hoya hoi, kat pasar semua barang tumbuh. Hoya hoi, pemimpin kata kita stabil, tapi bil TMB pun dah jadi tril. Hoi, hoi, hoi. Hoya hoi, janji bulan tapi bintang jauh, oi. Hoya hoi.
rakyat tanya siapa kepala tu sebenarnya. Janji nak bantu tapi bantuan lambat tiba. Yang susah makin ramai, yang kaya makin gaya. Hoi hoi, cakap lain buat lain. Hoi hoi, rakyat diam sebab faham. Hoi hoi, gaji tak naik tapi kerja makin gila. Bos suruh multitask, konon syarikat berjaya. Luar rumah susah, interest tinggi gila. Tapi kadang So bila perkataan dia tak sebut tu, you kena ubah balik MAL lah, ejaan baku balik lah. Multi nak sebut kan. Dan multi ni sebab dia ejaan ni terus eja macam tu je. Faham tak? So dekat sini kau tak mudah tak nak buat lagu. So bayangkan, you dengar tak dekat TikTok ada satu banyak dah dekat TikTok sebenarnya dia orang buat TikTok lagu AI kan. Faham tak situ? So dekat situ dia banyak lah buat lagu kan. So bayangkan dia punya naikkan follower senang ke. Gunakan ni lah, faham tak? So dekat sini juga boleh buat macam-macam lah sebenarnya. Faham tak? So lagu dia memang sangat-sangat, saya rasa sedap lah yang bayar ni, faham tak? Beza. Yang kedua pula biasa dia akan bagi dua lah. Kita test, kita dengar mana best. harga naik, janji manis. Hoi hoya hoi, hoya hoi, cakap cantik rakyat nangis. Hoi hoya hoi, hoya hoi, hoya hoi. Orang tua dulu pesan jangan boros nanti susah. Sekarang bukan boros bro, semua benda dah mahal dah. Minyak naik, sayur naik, ayam pun dah berlaga. Kita makan magi pun kira mewah, tak pelik dah. Hoi hoya hoi, rezeki ciput pun nikmat oi. Hoya hoi, asal kenyang terus semangat oi. Kat TV cakap ekonomi kukuh, kat pasar semua barang tumbuh. Pemimpin kata kita stabil, tapi bil TNB pun dah jadi tril. Hoi hoya hoi, janji bulan tapi bintang jauh hoi. Hoya hoi, cakap manis macam gula taruh hoi. Tok Wang kata kalau ikan busuk mula dari kepala. Sekarang rakyat tanya siapa kepala tu sebenarnya. Janji nak bantu tapi bantuan lambat tiba. Yang susah makin ramai, yang kaya makin gaya. Hoya hoi, cakap lain buat lain oi. Hoya hoi, rakyat diam sebab faham oi. Gaji tak naik tapi kerja makin gila. Faham tak? Kalau dulu Suno dulu, saya jarang pakai Suno. Dulu kita pakai first Suno, lepas tu dia ada Diffusion. So saya pakai Diffusion sebab lagi sedap daripada sini. Sebab Suno dulu dia sekata, faham tak lagu dia. So kalau kita dengar kita tahu lah ni Suno. Tapi sekarang ni dia dah lain, sangat-sangat lain. Faham tak? Sedap tak lagu dia? Kita sedap. Cukup sedap ke tak? Boleh buat lirik. Cuma Suno ni lirik dia tak berapa sedap lah. Faham tak? Lirik dia tak berapa cantik lah. Biasa kita akan pakai ChatGPT. Lirik memang kita akan pakai ChatGPT lebih ni. Faham tak? So dekat sini, macam mana nak lagu tu sedap adalah disebabkan dekat bahagian style ni. Faham tak? So sebab tu kita nak kau tahu kalau perasan, semua orang boleh buat lagu sedap tanpa dia boleh tahu. Dulu kita tak tahu pasal style. Faham tak? Dulu kita pakai reggae, pakai R&B. Itu sebab kita kalau bukan musician, kemungkinan kita tak tahu nak gabungkan style muzik tu. Faham tak? Sebab yang sedapkan lagu ni adalah dekat bahagian style muzik tu. Ni yang saya jumpa rupanya. Okay, dulu kita buat lagu tak sedap sebabnya salah kita tak letak gabungan yang betul. Faham tak? Dulu kita mentam lah. R&B gabung reggae, gabung rap. Macam tu lah tiba-tiba dibuat lagu kan. Dia sedap tapi tak sesedap sekarang. Faham tak? So sekarang ni kita mention dia dekat ChatGPT dia dapatkan style muzik lagu tu. Faham tak? So kita gunakan style muzik tu untuk masukkan lagu kita. So kita boleh pilih lagu mana kita nak. Berdasarkan lirik kita. Faham tak? Sebab tu dekat sini lah part yang paling penting lah style muzik ni. So kalau contohnya anda nak buat lagu company, so anda kena pilih dulu style muzik kena ikut contoh lagu mana. Faham tak? So dekat situ baru kita buat lagu lah. Ni contoh-contoh je yang saya buat untuk company. Contoh yang baru ni kan. Ni saya ajar dekat ni kan. Kita tu ni pakai Sabah punya style lah. Datanglah Kio, jalan-jalan Sabah, Borneo Holidays bawa rasa indah dari gunung. Tapi ni sebab dia dah tambah dengan ni dia tambah dengan rap. Datanglah Kio, jalan-jalan Sabah, Borneo Holidays bawa rasa indah dari gunung sampai laut biru.
So dekat sini macam-macam kita boleh buat lah. Nanti sabar. Saya ingat lagu apa dia buat. Kalau mau belajar memandu, datang tuaran bah, jangan tunggu. Cikgu sabar, ajar satu-satu, senang faham, cepat lulus tuh. Kinsadaya, oh Kinsadaya, institut terbaik di tuaran kita. Cikgu mesra, suasana selesa, ramai sudah lulus di sini Terka kereta pun ada, belajar sini kun berjaya. Nampak tak? Kalau dulu nak buat lagu company ataupun lagu produk, lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu tak lari. So saya pernah buat, pernah untuk satu company tu dia buat lagu, masa saya jual produk dia tu, lebih kurang dalam 30 ribu ke. Oh tak, satu lagu. Untuk satu berapa minit? 1 minit lebih rasa, 1 minit rasa. 1 minit rasa. Bayangkan, sekarang ni buat lagu tu berapa? RM50 dah boleh buat 500 lagu yang sedap. Yang penting kita tahu cara nak buat lah. Selepas ni dia boleh buat macam-macam lagu jenis maksudnya dia boleh buat kelebihan kalau berbayar ni kita boleh masuk dekat YouTube, boleh masuk dekat tempat lain lah. Sebab copyright tu kita punya sendiri lah. Faham tak? Ibaratnya lagu ni anda sendiri punya lah. Sebab kita bayar kan. Okay, boleh. Soalan tak? Banyak tak belajar malam ni? Ke tak banyak? Ke sebab ke tak best ke dah ni? Sebab ni saya share sebab saya bagi saya kena semua tahulah. Walaupun mungkin tak berguna. Mungkin ada yang tak guna lagu ni, tak guna untuk buat video, tak ada masalah. Tapi sebab saya nak semua orang yang belajar pernah belajar dengan saya sebenarnya dah kena upgrade. Maksudnya tak adalah ketinggalan lah. Faham tak? Saya tak nak semua orang ketinggalan. Saya pun masih belajar juga sini. Tapi masalahnya adalah bila you all okay, so saya akan belajar. So saya akan senang belajar. Kalau tak saya pun mana nak belajar. Nak recording. Boleh-boleh. Nanti saya akan bagi recording lah. Tak nak guna. Tak apa. Boleh je. Faham tak? So dia nak buat content video. Boleh. So saya rasa VO3 tu kalau you all adjust ataupun atau susun dia punya storyboard dia, you all boleh buat satu video animation ke ataupun video yang review produk ataupun produk review orang kata apa, company ni profile ke kan. So sangat-sangat best lah, faham tak? So company profile ni you boleh buat gunakan AI saja. Tak perlulah bayar orang lain sampai bayar mungkin 3,000, mungkin 10,000, faham tak? So mungkin kalau you banyak test pun dekat habis pun dekat kredit je lah. Tapi you pandai lah, lepas ni dah boleh buat banyak video, faham tak? So boleh buat lagu company. So boleh buat satu profile yang cantik lah. Tu je lah. Kena banyak kali ulang. Tak apa, banyak kali ulang pun tak apa. Memang normal lah. Untuk yang first time ni memang lah dia agak berat sikit sebab AI ni memang bagi saya dia susah nak kejar sebab dia banyak. Faham tak? Dia terlampau banyak sangat. Nak kejar sesuatu ni memang susah sikit. Faham tak? So nak tak nak kena orang kata apa? Kena practice lah. Boleh? Soalan-soalan tak? Kita habis ni. Hmm, hmm, hmm. Soalan tak? Soalan macam soalan dulu. Okay, boleh. Soalan tak? Tu je ramai je ni. Saya pun risau ke sebab Zoom saya ni boleh muat 100 ke? Tapi saya dah agak dah sekarang sebab dia orang dah biasa video recording kan. Jadi saya faham tak apa. Sebab ini memang saya buat kelas ni pun mengejut ke? Saya pun terkejut ke? Sebab saya itulah. Bila free masih akan buat terus lah. Cuma kemungkinan lah kelas FBX tu saya akan buat secara besar-besaran. Untuk semua sekali join mungkin hari Sabtu Ahad depan. Sabtu Ahad sama ada Sabtu atau Ahad lah. Malam ke pagi tu saya update. Saya tak sebab saya nak tengok dulu ada kelas ke tak masa tu lah. Boleh? So tak ada soalan So insyaAllah ini saja kot. Mungkin kalau ada kekurangan minta maaf. Kalau ada persoalan boleh tanya saya direct lah. Okay. So untuk recording ni insyaAllah besok dah saya akan update. Sebab saya nak kena download dulu dan nak kena upload balik ya. So nanti saya akan update dalam semua group lah. Okay.
So itu saja, minta maaf kalau ada kekurangan. So kalau ada masalah nak tanya, tanya jangan risau, okey. So Assalamualaikum dan selamat malam, okey. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Recording stopped.